Kat mana ni, Alam? Kita dah masuk hutan, so kita kena jaga mulut. Jangan cakap besar. Mama tak rasa kita buat kerja bodoh ke? Papa kan macam kamu. Degi. Tak payah nak tembea. Berbolak-balik, berdolak-dalik lidah bersama. Bos awak ni pegang kuat dengan amalan tradisi nenek moyang kita. Dia nak anak dia dapat 8A dalam SPM. Problem Alam, problem. Dia dapat 6A, 1B, 1C, Hawau. Sekarang kita kena cari bomoh yang lebih kuat untuk Nisa. Mangkuk hijau dan bahasa Perancis. Tameh, Yvette. Bonjour! Tujuan kami ke sini sebab Anak kamu goblok ya? Pengeras dia berapa saya sanggup bayar. Tengok pada bajet. Kalau bajet tak ada, tak apa. Kita boleh kurangkan A tu. Tinggal 100 je. Cuba cek silit-silit tu. Kalau bagi saya RM1 pun saya terima. Seikhlas hati. Kalau suami saya bagi RM10, macam mana? Jangan banyak tanya boleh? Saya sebenarnya dah penat dah. Hidup bergantung dekat bomoh. Tak habis-habis. Abang tahu tak semua benda tu merapu? Apa pula merapu? Carikan malamku lebih indah. Mampus. Kita nak pastikan yang dia dapat 8A. CAMBERENG. Kalau macam tu, Tok, kita cancel je lah. Atuk dah campur ni. Kadam dah keluar masuk. Thailand, Malaysia. Ni confirm ni memang bomoh real ni, bang.